Bersempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-56 dan Hari Malaysia ke-50, dengan bangganya mempersembahkan drama dokumentari Ikrar Perwira. Seorang pegawai dan 4 anggota PDRM terkorban dalam serangan hendap sekumpulan lelaki bersenjata di Kampung Srijaya Semilon Sempurna Sabah malam semalam. Saya baru dapat maklumat daripada Ketua Polis Negara bahawa kejadian tersebut tu luar daripada jangkaan sama sekali sebab mereka telah mara 1.5 kilometer daripada tempat yang mereka berkumpul. Kelima-lima anggota polis itu ditugas untuk menjalankan siasatan berikutan polis mendapat maklumat mengenai sekumpulan lelaki bersenjata di kampung berkenaan. Saya sedih dengan kejadian yang berlaku di Lahad Datu. Kejadian di perkampungan atas air pada pukul 8 malam itu turut menyebabkan 2 anggota kumpulan bersenjata terbabit terbunuh. Mereka hanya ada 2 pilihan, iaitu sama ada menyerah diri ataupun untuk menerima apa-apa tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa dan pihak keselamatan. Serah diri atau berdepan tindakan pihak berkuasa negara. Itu amaran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Satu operasi besar-besaran untuk menumpas kumpulan penceroboh di Lahad. Operasi yang telah bermula dengan serangan udara melalui pesawat-pesawat tentera udara di Raja Malaysia, diikuti dengan ledakan mortar, dan pada saat-saat saya sedang berucap ini, pasukan tentera darat dan anggota-anggota polis dalam kereta perisai dengan anggota-anggota yang mengikuti di belakang kereta perisai sedang melakukan tindakan untuk memberkas dan menumpas pasukan yang telah melanggar kedaulatan negara. Tuan, 8 anggota dari Kem Kompani C, Batalion 10, Pasukan Gerakan AM bersama 8 anggota komando 11 RJK sudah bersedia untuk menerima arahan Tuan. Baiklah, Jen. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Inspektor Nizam dari Kompani C, Batalion 10, Pasukan Gerakan AM, akan mengetuai kamu dalam operasi daulat. Semua sudah maklum, serangan udara menggunakan pesawat tempur Hornet dan Hawk telah dilancarkan pada jam 7 pagi tadi. Laporan diterima selesai serangan udara tepat jam 7.30 pagi, kita akan mulakan operasi mopping and searching. Terutamanya di sekitar kawasan Felda Sahabat 17, Tanjung Batu dan perairan Kampung Tando. Operasi ini bertujuan untuk mencari baki pengganas Sulu yang telah menceroboh Lahad Datu Sabah serta mengorbankan 8 orang anggota keselamatan kita. Baiklah, kita akan berkumpul semula di sini dan mulakan operasi mopping up and searching tepat jam 8 pagi ini. Ada pertanyaan? Sekiranya tiada pertanyaan, bersurai semua. Tuan, ada panggilan dari markas Federal Residen Sahabat. Tuan. Siapa di sana? Jangan bergerak dan serahkan diri kamu. Sarjan! Tolong saya, Jen. Saya
kena tembak. Kopral Naim, bawa Kopral Markus ke kem kita dan letak morfin dan balut kakinya. Saya akan minta bantuan heli untuk bawa masa ke markas dengan segera. Dan macam mana dengan keadaan anggota kita? Setakat ini, cuma seorang sahaja yang cedera ringan, Tuan, dan telah dihantar untuk menerima rawatan. Jen, kita harus teruskan pertempuran ni, Jen. Dan pastikan setiap musuh ditembak mati ataupun ditawan hidup-hidup. Suruh anggota kita berhati-hati dan berwaspada. Baik, Tuan. Jam lebih kurang 7 pagi tadi, pasukan keselamatan telah melancarkan tindakan ofensif terhadap kumpulan pengganas yang bertapak di kampung Tandau, Lahadatul Sabah. Operasi ini dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM, bersama-sama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia. Sejak operasi ini dimulakan pada pagi tadi, hingga sekarang ia masih sedang berjalan. Dan pihak keselamatan PDRM dan ATM mendapat tentangan dalam bentuk beberapa das tembakan yang dilepaskan oleh pihak musuh. Tumpaskan mereka. PM beri mandat kepada polis, tentera guna apa cara pun. Suasana pilu selubungi markas VET 69. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu, kau peliharalah dan selamatkanlah anakku Nizam yang kini berada di Lahadatu. Permudahkanlah ia dalam menghadapi dugaan dan rintangan yang berat. Moga beroleh kejayaan dan kemenangan dalam mempertahankan maruah negara, bangsa dan agama dari dicerobohi musuh. Nizam, Abah sebenarnya bukannya menghalang kamu memasuki pasukan polis komando ini. Abah bangga kamu mengikuti jejak Abah. Cuma Abah bimbang, hanya kamu satu-satunya anak lelaki Abah yang ada sebagai waris Abah. Walaupun Abah ada cucu, tak sama dengan seorang anak. Abah pernah melaluinya dulu. Sebab itulah Abah tak mahu melihat kamu terlibat sama. Cukuplah pemergian Azizah di rahmatullah. Abah tak sanggup. Jen, nampaknya sudah clear, Jen. Minta anggota yang lain hentikan tembakan. Baik, Tuan. Hentikan tembakan. Bergerak kumpulan dan periksa seluruh kawasan. Kumpulkan semua mayat terbunuh di bawah pokok kelapa sawit ni. Hati-hati semua. Manalah tahu kalau ada musuh yang masih hidup. Bagus, Jen. Gerakan ini Medan. Medan, ini gerakan. Teruskan. Medan melaporkan situasi di lokasi Felda Sahabat 17 terkawal dan proses mopping and searching sedang dilakukan. Setakat ini tiada anggota tercedera. Gerakan, berita diterima. Saya ingin melahirkan rasa puas hati di atas keberhasilan operasi bersama yang telah dilancarkan oleh pihak polis dan tentera, di mana banyak kejayaan telah dicapai untuk menumpas kumpulan penceroboh militan yang telah memasuki negara kita mulai pada tanggal 12 Februari yang lalu. Kerjasama yang sangat erat antara polis dan tentera ini dengan menggunakan kepakaran dan kekuatan masing-masing dalam satu bentuk operasi bersepadu adalah merupakan satu model yang sangat baik untuk kita mengambil langkah-langkah membenteras dan mengambil tindakan yang tegas terhadap kumpulan tersebut. Tuan, kami hanya jumpa satu mayat je, Tuan. Yang lainnya hanyalah jepisan pakaian yang telah ditembusi peluru, Tuan. Ish, pelik tu. Bukankah kita bertempur tadi, Saja Ahmad?
Sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh. Betul tu tuan. Berdasarkan kiraan baju ni, sepatutnya 10 orang tuan terbunuh. Pelik juga saya tuan. Yang jumpa hanya satu mangsa je tuan. Tapi tuan, sebelum saya ke sini tadi, ada juga rakan-rakan seperjuangan yang mengatakan pengganas Sulu ni mereka amalkan ilmu kebal dan takluk senjata. Mana mungkin. Awak ni percaya sangatlah dengan benda-benda tahyul ni, Corporal Aziz. Cuba periksa. Tuan, sini tuan. Di sebalik semak ni saya ada jumpa lubang. Saya yakin dalam lubang ni mesti ada mayat-mayat pengganas. Kan betul tu. Ni, Sarjan Ahmad, tunggu apa lagi? Bawa anggota-anggota kamu keluarkan mayat tersebut. Mulakan kiraan dan kemudian laporkan kepada saya. Baik tuan. Kamu bantu saya keluarkan mayat tersebut. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, sesungguhnya kepadamu lah aku memohon restumu, hidayahmu dan keberkatanmu. Ya Allah, aku sesungguhnya hamba-Mu yang daif ini memohon kepadamu, berikanlah perlindungan kepada anakku Nizam yang kini sedang berjuang di Lahad Datu. Selamatkanlah seluruh anggota pasukannya dari ditimpa musibah dan kecelakaan. Aku mohon kepadamu ya Allah, berkatilah perjuangan mereka agar memperoleh kemenangan dalam memperjuangkan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan negara, bangsa dan agama. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tuan, senjata dan mayat semuanya telah dikumpulkan. Kesemuanya 9 mayat, Tuan. Last Corporal Hamid, tangkap gambar mayat ini dan lokasi ini sekali. Berdasarkan keadaan mayat ini, mereka cuba menyembunyikan mayat pengganas Sulu yang terkorban ini dari dihidu oleh anggota keselamatan kita. Mereka fikir kita bodoh. Mereka tidaklah kebal seperti yang kita sangka. Cuma saya yakin kita pasti akan jumpa mayat-mayat lain selepas ini dan ditanam di tempat lain berdekatan dengan kawasan merah. Betul tu, Tuan. Saya yakin semua ini taktik pengganas yang ingin melemahkan pasukan kita dan cuba menakut-nakutkan pasukan kita, Tuan. Sarjan Ahmad, beri laporan kepada pasukan forensik dan lokasi kita kepada markas tentang mayat ini dan minta bantuan dengan segera untuk membawa semua mayat-mayat ini kerana kita perlu teruskan operasi dalam masa setengah jam dari sekarang. Faham? Faham, Tuan. Nizam, Abah maafkan kamu nak. Abah tahu kamu tidak berniat nak melukakan hati Abah. Cuma Abah saja bersikap tidak adil terhadap kamu nak. Semenjak kematian arwah ibumu yang melahirkan kamu, Abah sebenarnya terkilan sebab tak sempat berada di sisi ibumu. Waktu itu, Abah sedang menjalankan operasi membanteras saki-baki pengganas komunis di Bentong, Pahang. Sewaktu Abah mendapat perkabaran tersebut, Abah terkejut dan teramat sedih.
namun demi melaksanakan tugas mempertahankan negara dari ancaman komunis, Abah tabahkan hati dan nekat akan pastikan perjuangan Abah bukan sia-sia dan beroleh kemenangan. Selesai saja operasi, Abah segera pulang dan Abah hanya dapat menziarahi kuburnya saja. Nizam, Abah bukannya tak setuju kamu pilih jejak Abah. Cuma Abah tak mahu kamu jadi macam Abah yang tak dapat berada di sisi orang yang amat Abah cintai di saat-saat ibu memerlukan Abah. Sekarang ini kamu pula yang berjuang di lahan Datuk. Abah saban hari berdebar menanti kepulanganmu, Nizam. Ya Allah, janganlah kau ambil dia dari aku di saat-saat aku amat memerlukannya. Dan ini dia satu lagi gambar salah seorang musuh yang telah ditembak oleh pasukan khidmatan. Dan ini salah seorang musuh yang telah ditembak. Dan begitu juga antara senjata yang dirampas oleh pasukan khidmatan di kawasan operasi itu. Tuan, masuk hari ini sudah hari kedua Tuan kita menjalankan operasi Daulat. Sekarang ni pun kita sudah menghampiri Tanjung Batu dan yalah, semakin dekat dengan lokasi Kampung Tandor Tuan. Betul. Jalan keluar masuk telah pun kita kepung. Tapi saya dapat maklumat kita perlu juga mengawasi pengganas yang menyamar sebagai penduduk kampung. Jadi Jen, beritahu anggota kita lebih berwaspada dan berhati-hati. Kalau macam tu Tuan, lagi susah kita nak kena pasti mereka. Dahlah wajah mereka tu saling tak tumpah. Kamu tak perlu rasa risau, ya. Sebab kawasan yang kita sedang tuju sekarang ni, semua penduduknya telah dipindahkan. Dan pasti yang tinggal sekarang adalah saki baki pengganas. Apa-apa pun kita tak perlu terburu-buru. Kalau kita terjumpa, kita siasat dulu, baru kita bertindak. Faham? Faham Tuan. Berpecah semua. Berada di posisi selamat. Khidmat, beri laporan kepada markas yang kita sekarang sedang bertempur dengan pengganas. Baik Tuan. Arahan diterima Tuan. Ya Allah, selamatkanlah pasukanku ini dari serangan pengganas Sulu. Aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan pasukanku ini dalam menghadapi pertempuran mempertahankan maruah negara, bangsa dan agama. Berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk membalas bakti dan jasa wira-wira negara yang terkorban, terutamanya rakan seperjuanganku Inspektor Zulkifli yang telah terkorban sewaktu menjalankan operasi pengusiran pengganas Sulu. Kasihan anaknya ya Allah. Kasihan anaknya yang masih kecil itu yang tidak memahami kejadian sebenar. Kau berikanlah kami kekuatan ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapa kena bom. Itu antara ukapan anak sulung Allahyarham Inspektor Zulkifli Muhammad Akmal. Ibu aku tak sihat. Opa. Cakap ibu aku tak sihat. Bapa tinggal dalam kubur. Saya sedih dengan kejadian yang berlaku. Saya baru dapat maklumat daripada Ketua Polis Negara
bahawa kejadian tersebut tu luar daripada jangkaan sama sekali. Jenazah 2 pegawai dan 4 anggota polis yang terkorban dalam kejadian tembakan di Kampung Sriwijaya Simonul Semporna kemarin akan dihantar balik ke kampung masing-masing hari ini. Walaupun saya boleh nyatakan di sini yang terkorban ni 6 orang. Yang pertama Superintendent Ibrahim bin Lebar daripada Bukit Aman. Yang kedua ASP Michael Fadil daripada Semporna. Yang ketiga Sarjan Detektif Bahrain bin Hamid daripada IPK Sabah. Yang keempat Sarjan Aziz bin Sarikun daripada PGA Tawau. Yang kelima Salam Korporal Sokongan Salam bin Tongiran daripada IPD Tawau. Dan yang terakhir sekali Las Korporal Muhammad Azrul bin Tukiran daripada PGA Tawau. Jadi ini adalah 6 orang senarai pegawai dan juga anggota polis yang terkorban semasa membuat serbuan di Kampung Sriwijaya Simonul Semporna. Kedua-dua anggota tentera yang terkorban di Lahad Datu akan dinaikkan pangkat dari Private ke Korporal penuh. Kedua-dua Allahyarham akan diberikan kenaikan pangkat dan ini berarti bahawa imbuhan untuk kedua-dua bapa mereka akan diberikan melalui beberapa faedah. Jenazah 5 anggota polis yang beragama Islam telah disembahyangkan di Surau As-Salam, IPD Tawau pada pukul 8 pagi tadi dan diimamkan oleh Ustaz Abdul Rahman Saleh dari Jatim Tawau. Suasana subur menyelubungi keluarga mangsa yang terkorban. Tuan! Penganas mula menggunakan diri, Tuan! Jemput mereka, Jan! Jangan biarkan mereka semua melarikan diri ke dalam kawasan kelapa sawit semula! Tuan! Berdaya bekas 3 penganas. Bagus! Tahan mereka di kawasan yang selamat. Las Korporal Wahab, Las Korporal Ismail, ikut Korporal Aziz, kawal tahanan kita. Baik, Tuan. Jen, saya akan bergerak ke dalam kawasan rumah air ini. Kamu lindungi saya. Baik, Tuan. Ya Allah, Allahu Akbar. Tuan! Korporal Hamid, lindungi saya. Saya ingin selamatkan Tuan. Tuan, nampaknya luka di kaki Tuan tu agak parah. Saya kena selamatkan Tuan. Jen, tak perlu selamatkan saya, Jen. Saya masih lagi boleh berjuang, Jen. Selagi ada kudrat, selagi itu perjuangan kita belum berakhir, Jen. Kalau Tuan nak cakap begitu, kita tempuh sama-sama, Tuan. Inilah ketisan darah terakhir. Jen, tiada lagi bunyi tembakan dari pihak pengganas. Bagi isyarat pada anggota kita untuk berhenti bertempuh. Kalau dah betul-betul reda, kita mulakan operasi menggeledah kawasan ini. Baik, Tuan. Hentikan serangan. Lihat sekeliling kawasan sebelum memulakan operasi mopping dan searching. Tuan, arahan telah diberikan, Tuan. Alhamdulillah, Jen. Syukur. Operasi kali ini pun berjaya, Jen. Walaupun saya mengalami kecederaan, saya bersyukur sebab pasukan kita selamat. Nasib baik, Tuan. Entahlah, saya dah mula bayangkan macam arwah Inspektor Zulkifli, Tuan. Sebab dan pilu bila mengenangkan anak dan isterinya. Bukankah Tuan pun sedang menanti kawan baru? Betul tu, Jen. Yelah, Jen, kita ni sama-samalah doakan je. Semoga roh rakan-rakan seperjuangan kita yang gugur di Lahad Datu ni ditempatkan di kalangan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman. Kan mereka semua mati syahid, Jen. Kita harus bangga kerana mereka mempertahankan negara. Amin. Tahniah atas keberanian dan kecekalan saudara sepanjang membenteras kumpulan pengganas kiram di Lahad Datu. Anggaplah anugerah ini sebagai pembakar semangat untuk terus mempertahankan kedaulatan negara, bangsa dan agama. Terima kasih banyak, Datuk Seri. Saya berasa bangga di atas penghargaan pingat keberanian ini dan saya berjanji perkara sebegini, peristiwa di Lahad Datu ini akan saya semat sehinggalah ke anak cucu. Terima kasih, Datuk Seri. Abah bangga atas apa yang telah kamu perjuangkan selama ini, Nizam. Maafkanlah Abah kerana tak pernah menyokong kamu selama ini.
Tapi hari ini Abah cukup bangga atas kejayaan kamu. Tak apalah Abah. Abah tak bersalah dan tak perlu minta maaf pun. Sebenarnya Nizam dah tahu perkara sebenar. Abah, Nizam bersyukur sangat-sangat kerana Nizam diberi peluang lagi untuk berjumpa dengan Abah dan merasai kasih sayang Abah yang tak selama ini belum pernah Nizam rasai. Abah, selepas ni apa kata Abah tinggal je lah dengan kami. Tak lama lagi Abah akan nak jadi atuk. Yelah Abah, Abah tinggal je lah dengan adik kita tu, Nizam. Lagipun dah lama Abah tinggal dengan Izzah. Sian ke adik? Syukur Alhamdulillah, kita dapat meraihkan kemerdekaan negara yang kita cintai. Ini bererti sudah 56 kali kita mengimbau jasa dan bakti pemimpin terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan menerusi pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini juga saya berharap rakyat tidak lupa pengorbanan mereka yang berjuang mempertahankan negara ini dari petualang dan musuh-musuh negara. Anggaplah tragedi berdarah yang berlaku di Lahad Datu itu sebagai satu cabaran bagi kita mengukuhkan dan mempereratkan lagi perhubungan serta perpaduan. Hargailah kemerdekaan yang kita telah capai dan kecapi selama ini. Pengorbanan yang dilakukan oleh anggota pasukan keselamatan yang sanggup meninggalkan keluarga tercinta dan menggadai nyawa demi mempertahankan Ibu Pertiwi amatlah besar. Justru pada hari kemerdekaan yang penuh bersejarah ini dan sejajar dengan tema Malaysiaku berdaulat, tanah tumpahnya darahku, marilah kita mengenang segala pengorbanan dan jasa prajurit kita yang bertugas di darat, laut maupun udara. Sekian mereka mengawal sempadan negara dan ketenteraman awam telah membolehkan kita terus hidup dengan menghirup udara keamanan dan kemakmuran. Selamat menyambut Hari Merdeka ke-56 dan sambutan Jubli Mas Hari Malaysia ke-50. Merdeka! 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 Man Raja Lawak sebagai Inspektor Nizam, Latfi Ahmad sebagai Encik Hanafi, Nizwan Hanafi sebagai Sarjan Ahmad, Khairi Bashar sebagai Korporal Aziz, Gerard Ratnam sebagai Korporal Marcus, Wan Syairil Azmi sebagai Semboyan 1, dan penampilan istimewa yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Skrip oleh Nizwan Hanafi, rakaman audio luar oleh Ashraf Nasir, suntingan audio oleh Muhammad Zaini Norbi. Diterbitkan oleh Nizwan Hanafi. Penerbit eksekutif Hakimi Zain. Drama dokumentari Ikrar Perwira ini dibawakan bersama oleh Magnetic Aura dan Sinar Permata.